forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Dr. Abu Hafiz jawab. Kata Adun PAS, parah dah Anwar ni bila dia kata Firaun pun berjasa. Saya baca sedikit cerita asalnya yang dekat Malaysia kini ni. Siasat rasuah orang berjasa, Firaun pun ada jasa Anwar. Saya baca detail lagi. Menurut Anwar Ibrahim, jika jasa seseorang itu menjadi penghalang kepada sebarang siasatan dan tindakan, keadaan boleh terganggu kerana semua pihak termasuk tukang sapu mempunyai jasa pada negara. Bahkan kata Anwar, Firaun yang zalim juga mempunyai jasa jika ingin diambil kira dari aspek itu. Kita tengah jawapan daripada Dr. Abu Hafiz terhadap Adun PAS ni. Dia akan minta komen macam biasa. Parah dah Anwar ni bila dia kata Firaun pun berjasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan dan juga respon terhadap satu video. Video ini disuguhkan kepada saya, diberikan kepada saya, iaitu satu video yang dibuat oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jengka Pahang yang juga merupakan Bendahari PAS Negeri Pahang. Beliau memberikan satu ulasan berkaitan dengan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri di Majlis Sambutan ke-58 Suruhanjaya Penguatkuasa ataupun Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dan juga peluncuran inisiatif Keep Malaysia Clean KMC, dan ini berlaku pada 1 Oktober yang lalu. Dan di dalam video ini saya, tuan-tuan dan saudara-saudara boleh pergi dan menonton sendiri. Beliau memberikan panjang dengan menyatakan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri itu sangat berbahaya dan sangat bermasalah. Kerana beliau menyatakan bahawa Quran tak puji Firaun. Dan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri itu seakan memberikan kredit kononnya Firaun itu mempunyai jasa. Dan juga beliau menyatakan bahawa untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berbahas berkaitan dengan cerita tersebut mestilah menggunakan bahasa Al-Quran. Dan itu dapat untuk dilihat dan ia telah pun menjadi viral, tular. Dan itu adalah kupasan ataupun kesimpulan daripada ucapan beliau. Namun, kalau kita betul-betul jujur untuk mendengar ucapan cuplikan daripada apa yang beliau gunakan itu sebelum dan selepas daripada yang dipotong itu, kita akan dapat gambaran yang sebenar. Dan insyaAllah selepas daripada kita tonton potongan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri itu, saya akan ulas perkara tersebut. Jom kita tonton video tersebut. Okey, ini tak mengapa tangkap orang ini? Kan dia ada jasa. Semua orang ada jasa. Ni tukang cuci ni pun ada jasa. Penguru ada jasa. Ya. Yang paling korup pun ada jasa. Kalau saudara lihat dalam sejarah, kalau baca salah satu kupasan salah seorang alim sufi, dia terang pasal Firaun. Firaun tu pun ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Tapi jasa apa? Jasa Firaun. Bukan saya bandingkan dengan sekarang, jangan bersalah faham. Kita esok media ni, kita tahu media, terutama ada sesuatu tertentu, Anwar menyamakan orang ini dengan Firaun. Tak ada, saya tak maksud astagfirullahalazim, tidak maksud membandingkan. Saya nak tunjuk tindakan harus diambil. Jadi begitulah potongan yang kalau kita dapat manfaatkan pembacaan daripada apa yang ataupun tontonan daripada apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 1 Oktober yang lalu. Dalam ucapan tersebut, kita dapat pastikan bahawa beliau menyebutkan perbandingan antara jasa-jasa manusia. Kerana asasnya adalah, kalaulah seseorang itu punya ijazah dan kemudian beliau tidak boleh ataupun orang itu tidak boleh untuk disiasat, dihukum di atas kesalahan mereka, maka hampir tiada orang yang boleh untuk disiasat dan dihukum melakukan kesalahan dan kesilapan maupun jenayah. Beliau menyebutkan nama cleaner, beliau menyebutkan nama penghulu, beliau menunjukkan nama manusia paling korup. Dan itu, paling korup itu adalah merujuk juga kepada Firaun. Dan saya amat tidak faham dan tidak jelas kenapa Adun Jengka ini menyatakan, memberikan indikasi seakan-akan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memuji Firaun. Paling korup itu adalah
Fir'aun, dan itu bukan satu pujian. Pertama. Dan seterusnya, perbandingan itu adalah untuk menyatakan dan memberikan penegasan bahawa siapapun, walaupun ada jasa, tidak dinafikan ada jasa, namun tatkala salah, maka perlu, boleh ataupun mampu untuk disiasat dan dihukum di atas kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut tidak menafikan jasa, dan jasa itu tidak menafikan munculnya ataupun ruangnya ada untuk diberikan siasatan tatkala muncul indikasi kelakuan jenayah di dalam sesuatu perkara. Namun saya lebih penting daripada itu, kerana apa yang ingin dibawa, sentimen yang ingin dibawa bahawa berkaitan dengan agama, tentang kisah-kisah Al-Quran. Sebab itu saya katakan, beliau ini tidak begitu cermat dan tidak memahami bahasa Quran yang beliau katakan itu tadi. Benarkah tidak ada indikasi, tidak ada isyarat bahawa jasa Fir'aun itu diungkit? Saya ingin jemput adun jengka dan rakan-rakan yang menonton ini kepada Suratul Syu'ara. Suratul Syu'ara adalah salah satu surah yang menceritakan tentang Nabi Allah Musa dan Fir'aun, perdebatan antara mereka berdua. Nabi Allah Musa alaihi salam diulang ceritanya di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Begitu adalah kisah yang paling banyak diulang adalah Musa alaihi salam. Antara salah satu dalam ringkasan cerita itu yang sangat menarik adalah dalam Suratul Syu'ara. Tuan-tuan boleh baca peristiwa lengkap itu daripada ayat ke-10 sampai kepada ayat 51. Namun kepada adun jengka dan juga rakan-rakan dan teman-teman sekalian, mari kita melihat kepada 3 potongan ayat. Ayat 19 hingga kepada ayat 18 hingga kepada ayat 20. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ini saya minta kepada adun jengka supaya dengar dan baca dan faham dengan teliti. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-18? Qala alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umrika sinin. Fir'aun berkata, menjawab, membalas balik tatkala Musa alaihi salam datang memberikan dakwah kepada Fir'aun. Dia kata, "Hei Musa, bukankah kami telah memelihara kamu dalam kalangan kami semasa engkau masih kanak-kanak yang baru lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu." Dan kemudian Fir'aun sambung pada ayat ke-19, "Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt wa anta minal kafirin." Tengok ayat ini adun jengka. "Dan bukankah engkau telah melakukan satu perbuatan jenayah yang telah engkau lakukan, dan engkau dari kalangan orang-orang yang tidak tahu mengenang budi, mengenang jasa." Ayat ini adun jengka menunjukkan bahawa apabila Fir'aun cuba meminta Musa berhenti daripada berdakwah kepada tauhid dan hanya mempertuhankan Fir'aun kerana mengungkit jasa dan budi dia kepada Musa alaihi salam. Budi Fir'aun itu kepada Musa ataupun jasa Fir'aun itu kepada Musa. Kerana apa? Ayat yang ke-19 dalam Syu'ara ini bukan datang daripada Anwar Ibrahim, itu tidak datang daripada saya. Allah Ta'ala merakamkan bagaimana Fir'aun mengungkit jasa, mengungkit budi dia kepada Musa. "Engkau membesar di dalam istana aku. Aku yang benarkan engkau masuk. Aku yang besarkan engkau dalam istana aku." Dan Nabi Allah Musa alaihi salam melakukan apa? Menyatakan pada ayat ke-20, "Wa qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin." Nabi Musa menjawab, "Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu dari kalangan orang-orang yang belum mendapat petunjuk." Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, dan juga kepada saudara adun jengka. Ustaz, saya lihat di dalam siaran media oleh Perhubungan PAS Pahang diletakkan di belakang itu Al-Hafidh. Bermaksud, kalau dalam tradisi orang Melayu itu, ia merupakan seorang yang hafiz Quran. Saya yakin Ustaz membaca, menghafal, mengulangi, membacanya dalam salat dan di luar salat Suratul Syu'ara dan permulaan daripadanya. Bukankah itu menunjukkan bahawa wujudnya pengungkitan jasa terhadap, bukan maksud jasa itu adalah untuk memberikan kredit dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Oleh yang demikian, sehingga menyatakan sangat berbahaya, sangat bermasalah.
kalau sedikitlah berlaku jujur dan hati-hati meneliti beberapa ayat Al-Quran, ini adalah bacaan yang biasa. Kita sebagai pelajar agama akan biasa tentang kisah Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qasas dan juga yang lain-lain. Oleh yang demikian, cobaan untuk menembak ataupun menjatuhkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan isu ini, saya fikir amatlah lemah. Dan supaya Adun Jengke dan juga Bendahari PAS Pahang ini lebih berhati-hati selepas daripada ini, dan apa yang anda faham itu tidak tepat sama sekali untuk menyatakan kefahaman berbahaya dan bermasalah dalam perkara tersebut. Itu respon saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saya baca detail lagi dekat Malaysia kini ni. Menurut Anwar Ibrahim, jika seseorang itu menjadi penghalang kepada sebarang siasatan dan tindakan, keadaan boleh terganggu kerana semua pihak termasuk tukang sapu mempunyai jasa pada negara. Bahkan kata Anwar, Fir'aun yang zalim juga mempunyai jasa jika ingin diambil kira dari aspek itu. Ini dah kenapa nak tangkap orang itu. Dia berjasa kepada semua orang. Semua orang pun ada jasa. Tukang cuci ada jasa, penghulu ada jasa, orang korak pun ada jasa. Fir'aun ada jasa, misalnya bagi ribu-ribu orang makan setiap hari. Tapi jasa Fir'aun lah katanya ketika berucap di majlis ulang tahun SPRM. Tuan-tuan, terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.